Tuan-tuan, malam ini bukan malam biasa-biasa kepada kita. Malam ni malam nuzul Quran. Malam ni malam Ghazwatul Badar. Malam ini adalah malam yang sangat hebat kepada kita dan juga baginda Rasulullah. Malam ini sebagian ulama menyatakan malam mustajab doa. Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad, menetapkan keimanan pada malam nuzulul Quran. Malam ini adalah malam Al-Quran yang kita baca ni turun kepada kita, tuan-tuan. Kalau tak ada Al-Quran ni, tuan-tuan nak baca apa? Bagaimana tuan-tuan nak tenangkan diri? Tuan-tuan, Al-Quran ini penyejuk kepada jiwa kita. Al-Quran ini pendamping kepada kita. Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Al-Quran yang akan melindungi kita. Al-Quran yang akan menjadi sahabat kepada kita ketika mana kita berada di alam barzakh dan ketika mana kita meniti titian sirah. Bila Al-Quran ini turun? Malam ni, tuan-tuan. Malam ni tolonglah besarkan. Kita beramal sama-sama, kita baca Al-Quran, tuan-tuan, kita berzikir sama-sama, kita berdoa sama-sama, kerana ada kebesaran, kekuatan yang sangat luar biasa pada tarikh-tarikh tersebut. Saya akan buat program, terpulanglah beberapa orang yang hadir, tapi insya-Allah tuan-tuan dalam jam 9.45, 10 saya akan mulakan tuan-tuan untuk baca doa. Kemudian jam 4 pagi kita akan sama bangun berdoa menggunakan doa Hizbus Saifi. Saya suka tuan-tuan malam-malam ini kita panjatkan, kita penuhkan dengan doa, kita penuhkan dengan munajat. Moga tuan-tuan seperti mana Allah memakbulkan doa baginda Rasulullah pada malam nuzulul Quran, pada malam Ghazwatul Badar. Allah pandang doa kita, Allah berikan kekuatan kepada kita.